ASB ni akan menang sebab compounding. Bukan sebab kau ni masuk banyak ataupun sikit, tapi sebab kau ni konsisten tapi untuk jangka masa lama. Sebenarnya tuan-puan, sistem ASB ni, yang pertama, duit itu dilaburkan dalam syarikat besar. Yang kedua, aliran tunai stabil. Yang ketiga, untung itu diagihkan setiap tahun. Jadi, kalau kau simpan RM10,000 tak usik 20 tahun, angka itu boleh jadi jauh lebih besar daripada modal kau sekarang. Tapi, ASB ada satu limit yang sangat besar. Kalau ekonomi Malaysia ni perlahan, kalau syarikat ni kurang untung, dividen kita akan turun dan duit kau ni masih angka itu dalam sistem. Nilai dia bergantung pada prestasi ekonomi sahaja. So tuan-puan, sekarang kita lompat ke satu tempat, satu benda yang lebih tua daripada mana-mana sistem keuangan, iaitu emas. Emas ni tak ada CEO tuan-puan, tak ada board of meeting, tak ada pun laporan tahunan.